Kalau kita faham sejarah, kita akan lebih jelas kenapa emas masih relevan sampai ke hari ini. Sejak ribuan tahun dahulu, manusia sudah menggunakan emas sebagai medium pertukaran. Tamadun seperti Mesir Purba, Rom Purba menggunakan emas dan perak sebagai mata wang kerana nilainya yang stabil, tahan lama dan sukar dimanipulasikan. Kemudian, dunia mula beralih kepada sistem yang dipanggil gold standard, di mana setiap wang kertas yang dicetak disokong oleh simpanan emas sebenar. Ini bermaksud duit kertas ada nilai kerana ia boleh ditukar kepada emas fizikal. Namun pada tahun 1971 berlaku satu peristiwa penting, iaitu peristiwa yang dinamakan Nixon Shock. Presiden Richard Nixon menghentikan hubungan antara dolar dan emas. Sejak itu hampir semua mata wang dunia menjadi fiat money, iaitu duit yang nilainya bergantung kepada kepercayaan dan bukannya sandaran aset fizikal. Di sinilah perubahan besar berlaku. Selepas sistem ini, kerajaan boleh mencetak duit dengan lebih bebas. Akibatnya, inflasi menjadi perkara biasa, iaitu nilai duit kita makin lama makin susut. Nilai untuk RM100 dahulu tak sama dengan nilai RM100 pada hari ini. Tetapi emas cukup berbeza. Emas tidak boleh dicipta sesuka hati. Bekalannya terhad dan sebab itu ia kekal sebagai penyimpan nilai sejak dulu hingga sekarang. Sebab itulah bank-bank pusat dunia masih menyimpan emas sebagai aset reserve. Kesimpulannya, mata wang berubah-ubah mengikut sistem, tetapi emas kekal sebagai wang sebenar. Sebab itu, bila kita simpan emas, kita sebenarnya bukan sekadar menyimpan. Kita sedang melindungi nilai hasil usaha kita daripada dimakan masa. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Boleh follow, komen, like dan share. Sekiranya tuan-puan berminat nak membuka tabungan emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan membimbing tuan-puan sebaiknya.